Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak submit kita punya sitemap yang kita buat sebelum ni. Sitemap iaitu webmaster.met.xml lah. Kalau tuan-tuan mungkin nama laman web. Baik, link ni macam mana, kenapa saya XML? Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan kena check balik dekat, tuan-tuan buka sitemap. Okey, tengok bahagian alias. Okey, ini untuk sitemap biasa, sitemap biasa. Okey, kalau yang XML tadi saya letak di bahagian hidden. Okey. So, tengok alias. Apa alias belakang ni? Kalau tuan-tuan alias tulis lain, jadi kat sini kena tulis lain lah. Kalau saya pendekkan jadi XML bagi alias, jadi senang. Jadi, saya terus letak link, dia terus dapat. Baik. Jadi, seterusnya kita tengok macam mana kita nak submit kita punya site di Google. Jadi, kita tulis Google Webmaster. Okey, Google Webmaster. Okey, akan keluar website google.com Webmasters. Okey, then kita klik Google Webmaster. Right, kita akan sampai sini. Okey, you want to be found on the web, we want to help. So, kita sign in. Okey, sign in. So, kita letakkan password kita lah. Then kita sign in. Okey, website kita, remember. So, bila sampai di sini, dia akan cakap welcome to search console. Okey, dia suruh kita add website kita. Jadi, kita tulislah http www.webmaster.my. So, kita klik add property. Okey. Baik, dia akan bagi, dia kata download this file, okey, dan upload. Then confirm successfully upload by visiting dia punya link. Click verify. To stay verify, don't remove the HTML even the verification success. Ini cara kita upload masuk ke dalam kita punya server lah, ke dalam kita punya hosting. Okey, ataupun alternate method. Okey, dia kata boleh pakai okey, add meta tag to your site. Okey, meta tag ni kita copy. Okey, dan kita boleh letakkan pada kita punya site homepage. Okey, dia kata it should go on the head section. So, kita copy. Okey, kita pergi kat sini tadi. Okey, kita close dulu. Right, then kita pergi dekat template. Okey, template kita. Oh, sorry, kita pergi kat style. Okey, kita pergi dekat kita punya website. Okey, kita pergi dekat custom code. Okey, dekat bahagian head kita ni. Okey, yang ni dah ada Zopin. Okey, kita enter bawah. Kita paste dia. Then kita save. Okey, lepas kita save, kita klik verify. Okey, nampak? Congratulations, you have successfully verify your ownership of Webmaster. So, kita continue. So, bila kita dah sampai sini, kita akan tengok seterusnya macam mana kita nak untuk Google Index lah. So, kita pergi Google Index. So, kita tengok index kita. Selalu dia akan mengambil masa sikit. Ambil masa sikit lah untuk dia index. Okay, so kita kena tengok bahagian search appearance. Dia ada letak ni. Okay, ini search appearance dia. Okay, so kita tengok bahagian site link. Alright, site link. So, dia kata site link automatically generated links that may appear under your site search. So, dia kata for the search result, http www.webmaster/ okay, leave empty when demoting a site link for homepage, katakan. Ini kalau kita nak indexkan kita punya ni saja. So, kalau katakan kita punya site link, okay, kalau kita copy kat sini dan kita paste kat sini. Okay, kat sini. Okay, sorry, ini untuk demote page. Kalau untuk kita nak demote page ni, maksud dia kita nak supaya dia tak index kan kita punya nama web. Kita tengok bahagian lain data. Okey, bahagian crawl.
sitemap. Okey, yang ni yang sebenarnya bahagian crawl dan sitemap. Ini yang adalah yang sebetulnya. So kita bahagian ni okey, kita paste XML saja ni, yang belakang saja. Yang demote tadi untuk kita exclude dia, yang mana yang kita nak exclude daripada website. So kita submit dia. So kita dah submit, kita klik refresh the page. So, dia tunjuklah. Okay, web page submitted 12. Kita dah submit 12. Tunggu index dia adalah, kita tunggulah dia untuk dia index di Google. Itu sahaja. Sangat senang lah. Okay, kita dah submit. Dah selesai lah bahagian kita submit di Google. Jadi, kita kena tunggu dia index. Itu sahaja. Kan? Senang sahaja. Right? Kalau katakan kita nak demote tadi, katakan kita tak nak sesetengah link kita tu daripada keluar, so kita letak side link. So kita letakkan, katakan kita ada page tertentu kita tak nak keluar di Google, nak rahsiakan. So kita boleh letak side link punya yang kita nak demote, dan kita klik demote. Normally jangan pakai ni lah, unless kita buat website yang secret lah, ataupun website yang rahsia. So dia kata improve the search presence, message dia kata lah. So kita buka dia. Okey, dan kat sini juga dia ada tunjukkan, dia akan bagi notification macam mana kita nak improve. Contohnya kat sini dia suruh kita create www, http ataupun non ni. So kita boleh klik add site. Okey, ini katakan dengan HTTP. So kita add lagi, katakan www.webmaster.my. So kita add. Okay, ini maksud dia kita submit. Ada yang beberapa jenis property. So kita klik dashboard balik. Dan kita tengok message lagi. Okay, kita add site lagi. Okay, sorry, dan kita klik create. Mungkin kita hanya http terus webmaster.my. So add. Pun kita boleh ulang benda yang sama lah, untuk kita buat yang ada yang www dan tanpa www. Normally saya pakai macam ni lah, lebih senang. Www. So saya just set preference ni. Saya terus ambil preferred domain, display URL as www. So saya save. Okay, part of process setting preferred domain is to verify that you own webmaster. Okay, kalau katakan yang ni, sebab saya dah set yang ni, yang tadi saya dah set. Okay, add site ni. Okay, saya dah ada webmaster.my. So saya kena verify dia lah. So kalau saya kata ni verify this property. Okay, benda yang sama saya buat nanti adalah dengan ambil alternate method, HTML tag, dan saya copy tag ni. Jadi dekat bahagian template, benda yang sama di bahagian head. Saya tarik bawah, saya turun bawah, saya paste. Saya save and close. Okay, dan saya verify. Okay, saya verify. Okay, continue. Alright. So dekat website ni, yang bahagian preferred domain ni, okay, kalau tuan-tuan tengok preferred domain ni, saya set display as www. So saya save. So let Google optimize my site, recommended lah. Okay. So di bahagian sini saya refresh dia. Okay, set preferred dah, choose country. So country normally memang saya memang Malaysia lah. So saya biarkan. Okay, site user ni kalau saya nak kongsi dengan coworker, kalau saya tak ada. So submit a sitemap, saya dah buat. Saya dah buat. Alright. So ni learn kalau nak guna start using Search Console, katakan nak tengok. Tapi selalunya selepas page dah approve lah, kita boleh tengok Search Console. Okay, open this. Jadi itu sajalah. Okay, kita dah verify dah pun. Alright, jadi itulah untuk setting kita punya Search Console bagi
Google Webmaster. Kalau tak faham, insyaAllah tak apa, kita belajar lagi. Kita akan tengok dalam pembelajaran berterusan dalam kita punya Webmaster support group lah. Right? Okay, sekian, terima kasih.